Assalamualaikum. Ayam Haji datang untuk audit makanan. Review. So nak bagi ayam mana satu ni? Yang bagian chicken cut, pepper, nasi roasted dengan Korean spicy. 3 ni Pick satu dua tiga ni Alright, baik. Oh, sini ada jual shabu ke Oh ya yeah. Ada kambing, ada ayam. Ini kalau nak beli dekat TikTok ada. Ni ayam seekor Wow, Korean spicy. Jarang-jarang sekali ayam preset Korea spicy. Macam best je. Yang ni classic roasted. Oh, yang ni. Okey, baik. So chicken, ni yang chicken cut. Tiga-tiga ni bagi. Boleh nak cicip. Oh ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Kongsi rezeki. InsyaAllah, semoga murah rezeki lah. Alright, terima kasih. Alright, dah dapat marinated chicken daripada ayam Haji. Ini terus terang lah aku cakap, ini paid review. Alright, ini tester lah ni. Kita QC sama-sama. Tengok macam mana, okey tak rasa dia. Alright, kat sini ada marinated jenis Korean spicy, klasik dengan BBQ. Klasik. Oh yo, dia sedap ke? Ayam dia lembut lah. Untuk klasik ni rasa dia ada pedas sikit, tapi tak heavy lah. Dia punya marinade okey. Tak ada rasa macam buat kau terkejut sangat ke. Boleh enjoy untuk makan. Okey, ngam sedap. Next, Korean spicy. Kalau tengok betul-betul dekat situ ada bijan. Alright. Ni okey lah. Tahap kepedasan ni okey. Best. Kalau siapa-siapa pernah rasa ayam Korea, dia punya spicy sauce tu macam mana rasa dia? Macam tu lah. Sama. Pedas, manis. So far, spicy Korean favourite aku lah. Yang ni black pepper. Oh, not bad kat rasa dia. Tapi tiga-tiga ni sedap walaupun tak ada sos. Ni kalau cicah dengan apa-apa sos pula, lagi sedap. Marinated tu sampai ke isi rasa dia. Tapi ni jenis yang dah potong tau. Dia ada juga yang seekor punya. Tapi yang seekor tu Korean spicy dengan klasik. Barbecue tak ada. Try lagi sekali yang spicy Korea ni. Bismillah. Ini spicy Korea dia marinated perfect. Kalau korang nak beli, boleh pergi dekat diorang punya profile, order kat situ. Right?